Cik Salma. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ni Cik Salma nak cari daun sirih Cina. Kita nak buat masker muka hari ni dengan menggunakan beberapa bahan lain. Kita nak jumpa dalam pasu rumah kita ni. Jom kita tumbuk dia sampai dia lumat ya. Kita tumbuk dia sampai keluar air hijau di dalamnya. Daun sirih Cina ini sangat bagus membantu melicinkan kulit dan juga mencerahkan kulit wajah kita. Kita sediakan satu pinggan dan kita ambil tepung kacang kuda. Cik Salma ambil dalam 2 sudu lah tepung tersebut. Dan seterusnya kita campurkan bahan yang telah kita tumbuk tadi, iaitu sirih Cina ke dalam ramuan kita ini bersama dengan tepung kacang kuda. Tengok warnanya pun sangatlah cantik, berwarna hijau. Dan ini akan membentuk satu masker muka yang sangatlah bagus untuk awet muda dan membuang penuaan di muka kita. Sahabat di luar sana kena cuba masker muka ni dan Cik Salma dah cuba, memang mujarab. Kita masukkan pula 1 sudu air mawar ke dalam ramuan kita ini untuk menutup pori-pori muka kita yang terbuka itu, dan supaya ia memberikan kesegaran pada kulit muka kita. Macam biasalah, Cik Salma tetap akan gunakan madu ke dalam masker muka kita ini. Sedikit madu untuk tambah glowing dan juga memberikan kulit wajah kita lembut dan halus. Dan bahan seterusnya kita masukkan 1 sudu olive oil. Kerana kacang kuda ini akan menegangkan kulit kita, jadi kita nak buat dia lembut sedikit, kita masukkan 1 sudu olive oil ke dalam bahan kita ini. Nampaknya dah siap masker muka daun sirih dan juga tepung kacang kuda berwarna hijau ini, dan kita bolehlah pakaikan dekat muka kita. Cik Salma nak mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sentiasa mengikuti perkembangan untuk Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Terima kasih semua, dan Cik Salma doakan kalian dilimpahi seluas rezeki Allah dan sihat-sihat selalu di sana. Assalamualaikum. Jom kita pakai. Salma. Dan